Lalu orang bila dia kena hadis-hadis yang seperti ini, ia lemah. Saya buat beberapa contoh tuan-tuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya selalu buat contoh ini, contoh ini baik. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia Nabi jamin syurga. Bunuh bapaknya dalam peperangan bersama dengan Rasulullah kerana membela Islam. Kubur Abu Ubaidah berada jauh. Ni ada Ustaz, saya Ustaz Bahiki di Jordan. Di Jordan, bila Rasulullah wafat, tak ada sahabat yang kata, kau oranglah pergi dakwah, kami dulu dah Nabi jamin dah. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang Nabi jadi tetamu di rumahnya. Kubur dia hampir di sempadan Turki, pergi berjihad selepas kewafatan Rasulullah. Tak ada mereka yang kata, tak apalah kau oranglah pergi jihad, takkan aku yang Nabi jadi tetamu rumah aku masuk neraka kot. Abu Bakar As-Siddiq selepas Nabi tak ada, berkorban sebagai khalifah dengan segala kesusahan. Umar bin Khattab menanggung beban sebagai khalifah dengan segala kesusahan. Di antara bau kiri dan kanannya ada beberapa tampung sebagai seorang khalifah. Tak ada Umar kata, kau takkan kalau aku pakai mewah sikit, kalau aku gaya sikit, aku nak masuk neraka kot. Aku Umar bin Khattab. Hal ini tidak dikenali oleh para sahabat. Yang mereka tahu Islam, seorang Muslim sepanjang hidupnya ialah memberikan pengorbanan dan melakukan perjuangan dalam menegakkan agama. Ini yang Allah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, cubaan yang pernah kena kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga keyakinan dan keimanan mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, bilakah lagi pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah adalah hampir. Inilah makna kepada Islam. Inilah makna kepada tanggungjawab Islam yang dikenali oleh generasi para sahabat dan disambung oleh salafus salih, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehinggalah Islam kemudian yang menjadi agama santai. Orang masuk Islam boleh goyang kaki dan tunggu untuk masuk syurga dengan membawa buah tasbih dan dia berzikir, dan kemudian dia kata, apa kau nak jadi pada jiran sebelah? Aku tak perlu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa nak jadi kepada kerosakan masyarakat? Kau jadilah. Aku sudah ada zikir yang membolehkan aku masuk syurga. Saya bukan menentang fadailul a'mal, fadilat amal. Saya iktiraf adanya hadis-hadis berhubung dengan fadilat amal. Tetapi seseorang tak dapat bonus daripada gajinya ataupun pekerjaannya, melainkan dia adalah ada kerja yang tetap dan gaji yang tetap. Seseorang yang tidak ada amal yang betul, iman yang sahih dan amalan yang sahih, mustahil untuk dia mendapat bonus dalam amalan. Bukan cerita setengah orang Islam apabila tren kepada penghayatan agama itu semuanya dibina di atas fadailul a'mal, fadilat amal, sehingga dia meninggalkan tentang usul-usul Islam, tentang prinsip-prinsip Islam. Dan ini tersebar. Dan kita memang meraihkan, terutama kaum ibu, saya tahu mereka suka kepada hadis berhubung dengan doa itu, doa ini. Ini baik. Islam suruh amalkan doa. Tetapi seseorang yang berdoa tetapi dalam masa yang sama
meninggalkan usul kehidupan ini, dia bukan orang yang menunaikan tanggungjawab.